Aceh salah sabuh nangro yang hana ditume jajah di Belanda. Pakan nepegah dalam sejarah bahwa Acehnya cukup gong. Belanda hana itume untuk jajah trip daripada Aceh, itume duk di Acehnya. Bahkan salah siro daripada Belanda dan bukti daripada sejarah yang dinona di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ketika nasibak kaya jamun tempat mati Belanda tiba di pejuang Aceh yang menyebaklun bukti sejarah walaupun bak kaya yang kadikoh di Zaini Abdullah nak maaf bang panjang itanya termasuk urang-urang Aceh yang hana hargai daripada sejarah. Padahal menyatakan pegat payung pakan hantar pegat payung di samping daripada bak kayanya. Pakan bak kayanya jamun ketika Belanda ditamang Aceh. Waktu dikalan bak kayanya neru imata Belanda pakan. Abu Syik awaknya pernah mati di Aceh musimbah darah. Tapi dikarenakan kadikoh bak kayanya Belanda senang. Nepegah lah urung-urung pegah deku-deku sekalian. Bangsa yang paling buruk, bangsa yang paling ancur, Nanggro yang paling buruk adalah Nanggro yang melupakan daripada sejarah bangsanya sendiri. Ulun tuan lagi maaf deku 2016 ulun tuan ba urung Syik ulun tuan yang mengubat ke di Upeneng tru Upeneng neken di urung Syik ulun tuan di urung Syik agam ulun tuan Junaidi uronyo katu Upeneng tak mengubat kitanya betul kajak bak rumah sejarah P. Ramli watetru bak rumah sejarah P. Ramli deku urung Syik ulun tuan mungkin yang katuha begitu mengenal daripada P. Ramli ulun tuan hana meturi daripada P. Ramli neken daripada urung Syik ulun tuan. Hai Junaidi bertatepu dia kata walaupun hino di Penang, walaupun hino di Malaya, walaupun hino di Malaysia, bahawa P. Ramli nya merupakan urang getanyo Aceh. Itanyo urang Aceh hana taturi P. Ramli, tapi dengan bangga awak-awak di Malaya, awak-awak di Penang disebut P. Ramli merupakan urang daripada Malaysia. Tapi ditanyo tua bawa sejarah yang kita lupakan. Tengku sekalian yang kamu pemulia, maka uronyo lun hanya menyambung yang kepegah di Pak Camat di urung Syik tanya Bandung. Uronyo merupakan uro yang cukup bahagia. Seandainya tengku Bandung daripada getanyo tak pegat acara lagi rupa, tak pesapat genarih getanyo, tak pesapat warih getanyo untuk takalan so daripada urung Syik getanyo tak bedah-bedah